Record. Lens. Betul. Macam. Dia panggil Amoy makan. Okey. Tak dia mak ambil. Record kau yang dia tak angkat. Boleh ke? Boleh. Korang sudah tangkap gambar. Tak angkat tak masuk. Semua benda boleh jadi push. Cerita belakang scene lagi heboh. Off record. KL Podcast Studio. Belakang kamera pun ada cerita. This is Off Record. Before that kita makan dulu lah. Lapar. I tak lapar. Lapar. Kat coklat pun masih lapar lagi. Ini Decathlon itu. Apa dia kata? Mahalnya. Jom kita main frisbee. Sakit lah kalau kena gigi kau. Aku pernah kena macam ni weh. Oh my god. Ya. Jom cari. Jadi avatar. It was at this moment that he knew he fucked up. Harapan setinggi gunung. Hai, kek ni. Cara tu. Sing. Oh, apa ni? Gaduh ke baling cepet-cepet? Tapi dia ikat ni. Aish. Wah. Tu sedap. Caramel tu sedap. Oh my god, sedapnya coklat tu. A few inches later. Yeay. Terima kasih. Nak reset. Sorry. Shirley kampung. Sila kampung. Wah. A village Shirley. Bersama kids. Ini budak-budak yang lama. Tak sihat. Budak-budak tak sihat. Budak-budak tak sihat kena nak paksa. Betul. Sama Pak Adi yang menekan. Record kau yang dia tak angkat. Boleh ke? Boleh. Korang sudah tangkap gambar. Dia tak angkat tak masuk. Alah, kita main sendiri by 2 minit. Sekarang kita tengah makan sebab ramai dah kebulur. Ini dia. Best. Shout out to Cili Kampung. Pasal lemak daging saleh sedap. Rating 8/10. Rasa dia macam ada masing-masing sikit. Bagi saya Dia super fresh. Manis gila. 7 lah. I rate Cili Kampung 9 out of 10. Ni 8 out of 10 kot. Because I think like lauk dia kalau you makan macam tu je dia a bit masin. Ya, And then for me dia punya asam pedas kurang. But the masak lemak okey. Ya, masalah Masak lemak okey dan daging dia very lembut lah. Makanan sedap. Mantap. Dalam keadaan datang sini lapar. Waktu lauk kampung sedap macam-macam ada. Saya bagi 100/10. Boleh repeat lagi. InsyaAllah tahun depan. Kita rate 1000/100. Tengok kamera, kita tengok dia tahu. Kita suka dekat sini prawn dia kot. Udang petai dia sedap. 10/10 kot. Sebab sedap. Tapi dia terlalu fancy untuk kita. Three, 4, 5. Now it's 0 dB. 1, 2, 3, 1, 2. Situasi sekarang saya tengah tunggu dia Stick fix into the mic. setting mic semua tu. So far okay je. Maybe keliru sebab ditukar tadi. Macam
kita pukul 4.24. Kita akan start recording pukul 5. So sekarang tadi kita ada masalah lah. Adalah orang salah bawa lens tu. So kita terpaksa suruh Ain patah balik ke studio dan ambil lens ke sini. Berkemungkinan Ain start dalam jam. So kita akan cuba call Ain. Try call Ain. Naik kanan. Dia pun sampai kat parking katanya. A few moments later. Record. Lens. Betul. Next on the go lagi mana? Alia nak part time. Dia nak selfie. Kenapa kamu gelak-gelakkan aku masa dekat sana? Suka awak serius sangat. Apa sih? Saya tengah mendengar cerita dia. Seronok. Hari ni paling cepat saya Paling cepat kemas. Yes. Kita dah jumpa sistem. Betul? Selepas kad keempat. 4 kali. Ali minta joget. Alia ingin jadi bos. Ya. Jadi macam skirt. Tak nak bos skirt lah. Bukan lah. Tak nak apa ya? Bos skirt. Apa benda? Macam hamster. Okay, hari ni kita ada recording by UiTM student. Nak tahu nak student promotion. Kita Laila, Mira dengan Ayah punya department. Ya. Kita just monitor orang macam mana nak handle recording. Oh, so diorang yang akan buat lah. Betul, cara nak guna equipment, cara nak guna mixer. Lepas tu, camera angle pun diorang yang set up sendiri. Aku je seorang Nike lah, lagi dua je kerja. Ini dari UiTM Pucat Alam. Yes. Untuk assignment ke? Untuk assignment. Kami kena hasilkan podcast. Okay. Saya kena cakap. Kami kena menghasilkan podcast. Okay. Dengan grup yang 2-3 orang. Kita kena ambil kelab dan persatuan yang ada dekat dalam UiTM. Okay. So untuk kita orang bertajuk, kita orang ambil Sekretariat Mahasiswa Fakulti. Which is faham. dikenali sebagai SMF. Because SMF tu dia ada dekat semua fakulti dekat UiTM. Okay. So if you want to know any further, stay tuned. Sekiranya akan di-post ke? Akan di-post juga podcast budak UiTM. Okay. Good luck. Alright. Dan benda ni tak naik, maksudnya input tak masuk. Dengar dekat sini. Oh ya betul. Kita orang ada nak kena, kita ada 3 stop. Oh, 3 stop. Kita akan ada 3 stop, macam every 15 minutes akan ada stop untuk promotional. I agree lah. Studio ni sangat cantik bagi and I'm a ex-president for SMF. 12 seconds later. Tak. Ni lah. I bash. 3 bash kot. 2 bash. Oh ya. 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 Okay. I enter kat sini. Kita dapat 8. Oh my god. I'm the third batch. Dah tua dah. Sekarang kita tengah buat rutin kita lepas on the go, kita buat apa? Pergi makan. Pergi makan kat tempat yang aneh. Pergi makan kat tempat yang tak pernah makan. Okay. Hari tu dia panggil Amoy makan. Okay. Tak dia mak ambil. Betul lah. Dia kata apa? Dia kata Apri kepo jatuh. Dia kata apa? Dia kata apa? Ha. Siapa dia? Tadi tu? Oh, nak air ke tak? Nak air ke tak? Oh, dia kata naik atas ke macam tu? Tak tahu. Aku
6 or 7? 6, 7. 13. 6, 7, 13. Ada. Hari ni kita makan dekat Alaf Restaurant dekat Bukit Bintang ni. So ni aktiviti kita selepas kita on the go, memang kita akan ada makan-makan lah. Ada multi aktiviti semua. So hari ni kita makan Arab. Cuba tanya dia soal-soal. Okey, sedap. Berapa rate? 7. Sebab kurang spicy. 10. Nasi sedap, shawarma sedap. Dessert sedap kunafa. Tak expect lah kunafa dia okey lah. Tak manis sangat. Sedap. Berapa rate? Berapa rate? 10. Sebab jangan makan nasi Arab. Sedap. Pakcik dah habis. Tadi kita buat apa Ain? Pindah rumah, pindah office. Tadi recording podcast. Recording tadi. Oh, broadcast. Live. Oh, so many equipment. Alright. B1 kan? B1. Thank you. Ikut lah. Kita tak ada decide makan. So hari ni kita naik 2 kereta tapi kita ada 3 orang je sebab kita tak cukup manpower. So patut tak kita beli van atau Alphard? Okey, yang Honda tu. Oh, bukan, Hyundai, Honda. Yang panjang tu. Wagon Step wagon. Yang Honda tu kan? Honda. Honda. Ke Hyundai. Yang panjang tu, dia panjang macam kecil, yang comel-comel tu. Macam kecil-kecil. Macam van. Macam van? Macam biasa lepas habis on the go, kita akan pergi makan. Tapi hari ni, kita pergi tempat yang selalu kita pergi lah. Cheese. Alamak, dekat sangat. Dekat kan ni kita makan. Yeah, boy. Tangkap. Why you just charging? Oh my god. Dia nak kredit oh. Tahu dah. Tak kena ambil dua-tiga. Mira malu. Second hand embarrassment.